1,018 pendatang asing tanpa izin parti ditangkap selepas 2 bot yang membawa mereka mendarat di Langkawi tengah malam tadi. 555 daripadanya warga Bangladesh dan selebihnya etnik Rohingya dari Myanmar. Ketua Polis Daerah Superintendent Harith Kam Abdullah berkata, kedua-dua bot itu mendarat di pantai Pasing Berdengung kira-kira jam 12 tengah malam tadi. Semua mereka dibawa ke Dewan IP di Langkawi sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen Kedah. Kami juga berwaspada kerana maklumat juga Imam kemungkinan ada cubaan kemasukan lagi ke Langkawi. Ketua APMM dengan pihak Polis Marin akan kita membuat rondaan supaya kita akan kesan dan sekat mereka daripada mendarat di Langkawi. Data ini yang terbesar tahun ini? Untuk tahun ini memang ini kali yang pertama dan terbesar. Pendatang asing berkenaan mendakwa mereka meninggalkan negara asal 3 bulan lepas dan singgah di beberapa lokasi termasuk negara jiran sebelum meneruskan perjalanan ke negara ini.